If you have any question apa-apa, saya serahkan pada lawyer sajalah untuk jawab. Boleh? Tuan, macam ni hari ni? Depan sikit boleh. Sorry. Okay. Hari ini Tan Sri dihadapkan dengan dua pertuduhan. Jamin yang semalam tu dikekalkan. Di kes ini telah pun dipindahkan secara persetujuan, dipindahkan kepada Kuala Lumpur. Itu nombor satu. Selain daripada itu, pasal isteri beliau, kesnya dijangka dihadapkan pertuduhan di Mahkamah Session Kuala Terengganu hari Isnin. Ada apa-apa lagi? Setakat ni itu je lah yang saya boleh beritahu. Pertuduhan, the nature of the pertuduhan, terutamanya section pertuduhan adalah sama macam semalam, bawah section 41. So selepas ni kes ini akan diteruskan bila lagi, Tuan? Tarikh sebutan seterusnya untuk penyerahan dokumen 51A adalah pada 30 Mac. Untuk prosedur mahkamah, itu sahaja setakat ni yang saya boleh maklumkan, sebab tak ada apa-apa benda lain lagi. Mengenai siasatan SPRM, Tuan, ada yang lagi? Itu terpulang pada budi bicara SPRM. Setakat yang rasmi yang ditunjukkan di mahkamah, sekarang Tan Sri dihadapkan dengan keseluruhannya 6 pertuduhan. Untuk isteri beliau saya tak pasti lagi sebab belum dipertuduhkan lagi. Semalam menghadapi 2 pertuduhan. Hari Isnin ni saya tak ada tahu. So total 6 pertuduhan lah, Tuan? Sekarang ni untuk Tan Sri, ya, 6 pertuduhan. Tuan, setakat ni semua charges terms of money laundering. Di bawah section 41. But the predicate offence tak ada lagi kan? Yes and no is not stated dalam pertuduhan, but mahkamah dah putuskan, di mahkamah rayuan dah putuskan it's a standalone charge. So I think pihak SPRM sedia maklum, dan Datuk Wan Syarudin tu dia memang pandai. Predicate offence tak ada lagi kan? It's a standalone charge. What industry? I need comment so far. To your lawyer. Yeah, it's subject to question for me to comment. So far as proceedings in court is concerned, I think I have informed all parties. Okay, any other question? Tuan, semalam melibatkan 2.12 juta. Hari ni ada jumlah tak? If I'm not mistaken, saya tak tengok. Okay. I think the first charge is about 100,000. About 100,000. Second one, what, 30 or 40? 45. Okay. See, dia lagi tahu daripada saya. I'm just asking. Okay, I have to look. Okay. Saya malas sikit ni tengok dokumen. Sekejap. 116. Second one is about 30. Exactly 30. Exactly 30. And yeah. the first one is around 100. About 100. To be precise, it's 115. Di bawah section sama? Yes, 41. Tan Sri, secara emosi, secara ni bagaimana keadaan Tan Sri hari ni dan semalam sebenarnya? Alhamdulillah hari ini saya sihat to go through with the process. See how it goes. Untuk isteri sendiri, Tan Sri, yang dia kabarkan mempunyai masalah kesihatan juga tu? No, actually she was infected with chronic boil, bisul. Dan benda tu baru pecah. Was supposed to undergo surgery, but she has to go through the process of mahkamah dulu lah. Hopefully we can refer to hospital soon. Okay. I forgot. Tarikh pertuduhan isterinya has been changed to Wednesday, actually Wednesday next week. Tetapi pihak SPRM bersetuju sebab dia nak kena pergi hospital for surgery. So pihak SPRM telah baik hati to accommodate masalah kesihatan dia ni lah. So the charging will be made earlier hari Isnin. So saya Tan Sri will be there also ke macam mana? Let's see how. okay. So terima kasih semua. Alright, Tan Sri. Thank you, Tuan. Okay.